Assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa Mekah. Masih lagi kami bersiaran daripada Bangkok International Motor Show siri ke-47. Kami sekarang ni berada hari yang ke-7, ke-8 gitu lah. Kita tak pergi awal-awal. So, hari ni dah tak berapa ramai orang, senang nak buat liputan dan mungkin ada orang tanya, dalam banyak-banyak kereta, beribu-ribu kereta yang dipamerkan di sini, apakah kereta yang saya akan pilih pada tahun ini berdasarkan apa yang saya sukalah secara peribadi. Ni dia. Land Cruiser FJ. Saya memang minat Land Cruiser FJ series ni daripada dulu lagi. Memang saya waktu first time saya pergi Sabah, saya tengok Land Cruiser BJ40 tahun 60-an 70-an. Masa tu ni cerita 20 tahun dulu lebih lah. Boleh beli lagi pada harga mungkin 20,000 belas-belas ribu dulu. Sekarang tak ada dah. Dah siap restore, ratus-ratus dah orang jual BJ40 yang lama. Lepas tu Toyota dia keluar balik siri-siri Land Cruiser yang old school ni, yang kotak-kotak ni, FJ. Dia keluar mungkin tahun 2000 lebih sikit, 2010 macam tu. Dia keluar FJ Cruiser, tapi disebabkan enjin dia yang besar 4.0 VCNA, rotek mahal apa semua, kereta tu tak laku sangat. Dan kami juga pernah buat review kereta tu. Anda boleh tengok video lama saya, Land Cruiser FJ. Yang tu dia panggil FJ Cruiser. Dia lagi besar lah daripada yang ni. Yang ini menggantikannya secara teori. Tapi mungkin sebab yang itu, dia keluar tidak tepat pada masa dia. Masa tu kenderaan platform leather frame SUV bukanlah satu benda yang orang nak beli. Kenderaan yang kita bercakap tentang kenderaan lifestyle, okey? Tapi bila era itu didominasi oleh era Fazira, yang mana, ingat tak Suzuki Jimny mula-mula masuk? Jimny yang latest generation, walau not wrong, mahal nak mampus harga dia. Bayangkan dulu Jimny orang jual brand new 90, 80, 100. Sekarang brand new harga dia 180. Kereta secoit itu. Kalaulah yang ini masuk Malaysia, boleh jual tak boleh jual? Saya rasa memang sangat boleh jual. Sebab harga yang betul pada waktu yang betul sekarang, dengan reka bentuk yang betul, kita kena berterima kasih dengan China. Cuba kita tengok kereta-kereta iCar, kereta-kereta jetua, kereta-kereta yang boxy, yang shape modern, lifestyle SUV. Tapi dia orang gunakan chassis monocoque, chassis yang tidaklah kuat sangat dan juga elektrik yang tidak robust, tidak lasak sebagaimana jenama ini, Toyota. Jenama yang dipercayai bila berlakunya Perang Dunia Ketiga sekalipun, ada dua benda saja yang hidup, iaitu Toyota dan juga lipas. Jadi kita tengok bentuk dia sini, saya rasa kalau tanya dekat orang yang ada masalah penglihatan pun, dia kata memang inilah yang kita nak. Ada era moden yang dipenuhi oleh bentuk-bentuk yang sangat China, bentuk-bentuk yang sangat orang kata ke Eropah sangat lah, ke modernan sangat lah. Even dalam line up Toyota sini pun, kalau kita tengok kereta-kereta Toyota model yang semakin nak tajam, semakin nak GR, tiba-tiba datang Toyota dengan bentuk yang C-shape headlight, logo tak pakai logo tapi pakai tulisan Toyota yang macam old school, grill, bumper ni, cladding hitam yang banyak, warna-warna pastel yang cantik. Maksudnya dengan biru-biru kilat yang tidak berkilat, tidak metalik kan. Warna-warna yang tengok dekat belakang sana ada colour macam chocolate light apa semua. Saya rasa dah sampai zamannya kita kembali memodern retrokan bentuk-bentuk lama dengan lebih bergaya, tapi dengan brand-brand macam ni lah. Jadi apa sebenarnya? Okay, dekat Thailand ni, model ni cuba teka berapa dia jual. Dia CKD dekat sini, harga dia lepas convert 152,000. Single variant 2.7 NA 4-wheel drive, 152,000, sangat-sangat atraktif. Dan kalau kita boleh positionkan harga dia in between 16 sampai 19 macam tu, saya rasa dia bakal jadi hot cakes lah. Tapi knowing Toyota Malaysia ni, dia suka positionkan harga dia tu kadang-kadang pelik-pelik. Kita tengok Innova dah dekat 200 kan, tapi still boleh jual. Dan mungkin sebab itu dia orang take for granted kan, jual pada harga yang premium. Tapi kereta ni, kalau anda tengok secara in person,
dari sudut ini saya tak pasti boleh nampak tak? Nampak tak? Kena colour yang macam ni. Kalau satu masa nanti dia masuk kat Malaysia, cari colour-colour yang macam ni yang menampakkan kontras badan. Jadi arch dia ni kena nampak gagah, kena nampak besar supaya dia nampak lain daripada bentuk-bentuk yang biasa, yang saya sebut lifestyle utilitarian boxy look. Inilah dia bentuk-bentuk yang tegak macam ni kan. Dia walaupun nampak macam empat segi macam ni, nampak macam pada sudut coefficient of drag dia mungkin tak menang. Pergi matilah coefficient of drag. Kita nak cantik je, kita nak bukan nak bawa laju macam mana, kita nak rasa macam retro tapi kenderaan itu moden. Pintu buka side macam ni bukanlah besar sangat pun. Kereta-kereta macam ni orang tidak tengok brosur. Wah, 600 liter, 700 liter. Orang tak peduli kenderaan-kenderaan yang lifestyle macam ni. Dan kalau anda nak tahu, kenderaan ni dipasangkan di Thailand, maksudnya CKD Thailand, dan akan dieksport ke Jepun. Jepun tak pasang model ni, dia pasang dekat Thailand. Jadi dia akan jadi satu budaya TDM, Thai Domestic Model, dan juga JDM. Dan di sebuah negara yang memang membangunkan banyak pickup truck dan juga leather frame dan juga Hilux dan juga Fortuner dan bla 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 bla, IMV lah, vehicle IMV ni, saya rasa dia akan jadi satu budaya ataupun trend yang kita boleh jangka lah. Akan race engineering akan buat balik rim 6 lubang, dan juga seat blaze akan keluar aksesori, dan juga Tule akan buat banyak aksesori sebagaimana yang dah dipamerkan dekat sini. Ni kereta belum keluar lagi tapi dia dah make up macam mana orang ada idea untuk pakai kereta ni nanti. Ini baru dekat Thailand. Bayangkan dekat Jepun dia buat style JDM yang macam mana kita tengok Jimny. Tengok, nampak dia dah buat matte balik macam ni, siap boleh ada bawa motor dengan spoiler dia. Dia akan ada banyak trend modifikasi nanti untuk Land Cruiser FJ ni. Anda cuma perlu tunggu saja dia masuk dekat Malaysia, dan memang saya sangatlah tidak sabar untuk memandu kenderaan ini. Dia macam ni, kereta macam ni bukan paling selesa, bukan paling laju, tapi dia mungkin paling menggembirakan hati anda. Sekian, terima kasih. Saya melaporkan daripada Bangkok untuk TV3. Kita kembali ke Sri Pentas.